Selamat tinggal bumper konsep MK7 dan sekarang ni Zin nak tukar balik konsep kepada konsep MDM. Tapi konsep MDM tu Zin nak twist sikit. Ini yang Zin nak tunjukkan korang. Zin sekarang berada di Puzzle Body Kit Kajang. Sebab tu last best pakai Ativa disebabkan senang nak letak bumper boleh letak 2 bumper dalam satu kereta. Okey, Zin nak keluarkan dulu, nanti Zin akan ceritakan apa yang Zin nak buat dengan bumper yang Zin nak custom ni. Yang Zin nak custom adalah bumper GT facelift. Yang ini memang Zin cakap jarang orang nak buat disebabkan selalunya orang pakai original, tapi Zin nak pakai bumper GTFL yang fiber ni sebab memang tak ramai orang pakai. Zin rasa boleh kira lah dalam Malaysia ni ada berapa orang ni pakai. Yang Zin nak buat adalah yang ini kita nak potong balik. Yang ini Zin akan buat dia jadi satu exhaust. Zin nak buat dia jadi 2 exhaust masuk dekat sini. Lepas itu yang dekat belah sini kita nak buat balik sebab Zin tak suka tau bahagian lopong ni. Lopong ni macam Zin nak tukarkan dia bagi dia nampak cantik sikit. So kita nak tutup yang ini, dan yang ini pun Zin dah tak pakai. Zin nak pakai third lamp yang baru. Tapi third lamp ni Zin nak pakai apa? Inilah dia geng. Korang tengok ni. Civic Type R smoke color. Zin tunjuk sikit lah dalam dia macam mana rupa dalam dia. Ini orang panggil dia lampu Ultraman lepas tu kita nak letak kat sini. Tapi kita nak custom balik lah. Bagi dia kecil sikit sebab Zin rasa yang ini dah besar sangat. So kita nak tambahkan lagi satu tulang dia. Untuk yang dekat sini pun sebenarnya kalau kita pakai balik yang original ni, okey, nak masukkan kat sini, dia dah lopong kan? Nampak tak? Dia dah longgar. So dia tak betul. Zin nak bagi puzzle body kit, betulkan balik ni supaya dia bagi betul-betul fitting Itu adalah idea untuk bumper GT Milo Facelift yang Zin nak buat dekat puzzle body kit.